Yang pertamanya, tarikh pilihan raya pembubaran Dewan Undangan Negeri akan berlangsung, akan berlaku dalam masa yang jarak tidak jauh, dalam masa beberapa bulan. Jadi pertimbangan yang perlu diputuskan oleh Perdana Menteri ialah sama ada kita nak meneruskan model kerjasama Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan ini untuk pilihan raya seterusnya dan meneruskan kesinambungan kerajaan ini. Sekiranya begitu, sudah tentu Perdana Menteri perlu mengambil langkah dan membuat keputusan untuk menyeraraskan pilihan raya secara serentak, sama ada pilihan raya umum di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri secara serentak. Yang keduanya perlu diputuskan ialah apa bentuk kerjasama kita. Sama ada kita memasuki pilihan raya secara kerjasama, iaitu ada pengagihan kerusi antara Parlimen dan Dewan Undangan Negeri yang lebih tersusun, ataupun free for all. Kalau free for all ataupun bekerjasama, apa cara sekalipun, saya rasa perlu ada satu keputusan. Saya rasa kita suka untuk menghadapi bahawa sekiranya kita masih bekerjasama di peringkat persekutuan, tetapi di peringkat negeri kita lawan antara satu sama lain. Itu saya rasa tak masuk akal. Kalau sudah tak bekerjasama, nak lawan sekali, biarlah serentak kita lawan sekali.